Sebelum video ni, sebelum kita teruskan video ni, Adam. Sebelum kita teruskan video ni kita buat vlog macam mana kita orang solat Jumaat, okay, guys. Mesti korang tanya macam mana kita orang solat Jumaat di apa? Di mana, Adam? Iman jap, sabar ya. Di mana? Kita nak solat Jumaat di mana? Di Surat. Masjid Shah Alam. Masjid Shah Alam. Bukan Masjid Shah Alam, Masjid Setia Alam. Allah. Masjid Setia Alam. So kita akan pergi solat di Setia Alam lah. Okay, macam mana kita solat Setia Alam, macam mana di situ, macam di sini. Kita tengok. Okay, kita Iman guys. Iman dekat situ. So nampak. Okay, jom kita pergi. Yo! Ilman. Apa lagi Ilman? Okay guys, kita nak remping kat Ilman guys. Adakah kita boleh lawan dengan Ilman guys? Ilman guys. Okay guys, kita dah sampai guys. Mana macam ni nak ni? Alah, tak ada makanan. Okay, Ilman guys. Dah rakam dulu ni guys. Dah guys, dah sampai guys. Masjid Setia Alam guys. Ni Masjid Setia Alam. Kita jumpa hari Zakon. Apa? Nanti kita jumpa hari Zakon Harap ni kita akan jumpa hari Zakon. Mesti korang tak tahu hari Zakon siapa kan? Okay, so kita akan tunjuk muka dia, siapa hari Zakon tersebut. So belum chat dia lagi. Sebelum ni ada chat, tapi hari ni kita tak chat dia. Kita awal sejam. Kita awal sejam. So kita tengok ada makanan ke tak kat sini. Okay, biasanya ada makanan. Tak tahu, tak pernah tengok pernah ada makanan kat sini. So kita gamble je. Sebab dia tengah macam tu macam kapet tu kan, macam tengah bentang-bentang kapet tu. Ada kot, mungkin kot. InsyaAllah. Kalau korang perasan kat sini kan, kat sini banyak gila kucing. Banyak gila kucing. Kucing. Ada kucing tengah berak guys. Tu, dia tengah berak guys. Saya tak pasti dia tengah buat apa. Saya rasa dia tengah berak guys. Stalker guys. Bukan stalker, ni apa? Ni hacker. Marah orang. Mana? Marah kawan ni. Ni nampak kucing ada banyak nampak. Ni siapa nama ni? Ni Yin. Ni ada lagi nampak. Ni ada lagi. Bawah tu lagi. Ni nampak. Uish, comelnya ni. Ya Allah. Kan? Ni pun kucing kat ni. Ni pun kucing kat ni. Sorry cik. Tu pun ada. Nak. Okay guys. Nampak kucing apa. Ni banyak kucing lah. So kalau korang nak bela kucing ke, nak kucing apa ke, okay, nak apa-apa ke, kucing yang tengah berak tu datang kat sini guys. Dia dah tadi tu duduk sini kan. Dia di sini. Oh, dia tengah standby di situ guys. Ya. Nampak telinga dia guys. Sini jap.
Come here. Oh, sombongnya. Tentang dia cantik. Guys, dia sombong ni, kucing sombong ni. Guys. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن واتقوا الله واعلموا. Kenapa? Ha? Okay guys, saya beli rojak guys. Cuma beli apa kan? Sausage dengan burger. Sausage dengan burger apa? Burger daging ke burger ayam? Tak tahu. Dia buat kat situ lah sendiri burger. Ha? Dah siap-siap masak lah. Oh, siap-siap masak. Kita makan dulu rojak. Okay. Sebab dekat masjid tak ada makanan, so kita makan dekat sini. Jom. Jom dulu. Akak tu buat. Okay guys, kita dah sampai solat Jumaat. Lepas solat Jumaat ni, kita tadi dah makan dah apa semua. Kita terpisah dengan Adam semua. So kita habiskan video ni kat sini Ilah. Lepas nak solat Jumaat. So Iman, nak cakap apa kan? Bye. Bye, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe guys. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekejap. Kita keluar dulu, nak cakap something. Saya tengok kan, kebanyakan yang tengok YouTube saya tak subscribe tau. So views banyak, views tak ada banyak, tapi ada lah. So korang bayangkan views video ni jadi subscriber kita banyak dah 200 kan. So siapa yang tengok ni subscribe, InsyaAllah views pun akan naik. Saya tengok Isai Hisap dia cakap macam tu, saya pun tiru juga. So saya tak nak kejar subscribers pun. Saya cuma nak buat diary je dalam YouTube ni. Saya nak tunjuk apa saya buat dekat cucu-cucu saya, anak-anak saya. So ini je lah yang saya boleh buat kan. So subscribe guys, subscribe. Okay, subscribe itu gratis guys. Subscribe itu gratis. Okay, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.